Assalamualaikum, saya Adeni Izara, wartawan V-Iman TV. Selamat datang ke saluran digital kami V-Iman TV PSS Azhara. Hari ini, Isnin 21 April 2025, sedang berlangsungnya majlis penyerahan dan simboli Jalur Gemilang SK Seri Iman serentak seluruh negara. Merah, putih, kuning dan biru, Jalur Gemilang diberi nama Berkibar Megah diiringi lagu Jaga Keharmonian Negara Kita. Jom kita ikuti perjalanan majlis hari ini. Teruskan bersama. Bersama saya kali ini, Cik Razli Beragali, Pengawas Pendidikan Daerah, Unit Kek kata-kata untuk semua murid SK Seri Iman tentang pemakaian rencana Jalur Gemilang. Okey, secara rasminya saya berpendapat murid Seri Iman mesti mengambil satu tindakan yang semangat yang wajar demi untuk lambang kesetiaan kepada negara, Tuhan dan Raja. Seperti mana yang kita tahu, murid SK Seri Iman adalah murid yang terbaik dan juga keharmonian yang sentiasa diamalkan di sekolah ini. V-Iman. Itulah dia pengisian majlis hari ini. Semoga identiti kita sebagai rakyat Malaysia teguh dalam jiwa. Sekian saja daripada saya Adeni Izara, wartawan V-Iman TV PSS Azhara. Jangan lupa like, share and subscribe saluran digital kami V-Iman TV. Jumpa lagi. Bye.